mulakanlah walaupun dengan hanya satu buku. Jangan tunggu semangat tu datang baru kita nak mula. Kita sendiri kena mulakan langkah pertama. Usaha kita tu kecil, yang penting kita sentiasa bergerak. Amalan yang paling Allah suka juga adalah amalan yang sederhana tetapi berterusan. Mulakanlah daripada satu buku dan sentiasa konsisten. Ingat, setiap perjalanan 1000 batu dimulakan dengan satu langkah. Juga pernah cakap, be less curious about people and more curious about ideas. Jangan sibuk hal orang, tapi sibuklah pasal idea yang datang daripada buku-buku. Saya ingin memetik kata-kata daripada Dr. Seuss yang merupakan penulis buku anak yang saya telah membaca sekecil lagi. The more that you read, the more that you will, the more that you learn, the more places that you will go. Lagi banyak kita membaca, lagi banyak pengetahuan yang kita tahu. Kita belajar, lagi banyak tempat yang kita pergi, yang kita boleh pergi. Saya juga akan berkongsi satu ayat Al-Quran iaitu surah Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bermaksud bacalah. Tiba turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah ini kan bahawa Islam sangat menekankan kepentingan membaca. Ingatlah, membaca bukan sekadar membaca sahaja, tetapi membina masa hadapan yang cemerlang.